Okay, what's up guys, saya dapat order daripada customer yang nak buat jersey Penang. Ini nombor 46. Cuba teka siapa pemain nombor 46 ni. So order customer ni senang je nak buat sebab dia dah bagi gambar. So refer gambar sahaja. Inilah pemilik dia, nombor 46, Adib Raup. Ini adalah untuk name set tahun 2022, di mana Penang waktu tu ada pemenang Puskas, Faiz Subri dan Endrick, naturalisasi Malaysia sekarang. Lain tu finalis Piala Malaysia, Jafri Chew pun ada. So next step disusun dia punya name set dekat artwork dan kita dapat nombor dia semua, nama semua settle. Okay, dan kita print. Dah siap print, kita susun baik-baik name set tu di belakang jersey dan kita akan press selama 1-2 minit. Dan kemudian siaplah kita punya hidangan. Ni Adib Raup jersey 2022 home. Pencapaian terbaik Penang tahun ni adalah mara sejauh separuh akhir FA Cup dan tewas kepada juaranya iaitu JDT 6-1. Kira order daripada customer ni agak rare lah sebab Adib Raup time ni adalah macam wonderkid lah. So jersey Penang ni sebenarnya adalah jersey template dan boleh dapati murah saja dekat Sports Planet. So korang kalau nak buat macam ni juga boleh komen nak dan follow account Goal Liga, okay?